Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya mana-mana orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kurungan A, berkenaan dengan akidah yang mengikut pegangan yang bersumber daripada aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kurungan B, berkenaan dengan syariah yang mengikuti mazhab Syafi'i atau dalam keadaan tertentu mengikut mana-mana satu mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali atau ijtihad hukum yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa. Dan kurungan C, berkenaan dengan tasawuf yang mengikut pegangan yang dibawa oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Sahabat-sahabat, saya tak ada masalah, bahkan cukup berbangga jika mufti wilayah persekutuan adalah daripada kalangan Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Tak ada masalah dalam bab berkenaan. Bahkan saya tak ada masalah juga dengan mana-mana negeri yang menetapkan mufti mereka mestilah daripada kalangan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Saya tak ada masalah tentang hal berkenaan. Tetapi kita kena tahu bahawa mufti wilayah tidak hanya mewakili negeri-negeri tertentu. Ia juga mewakili kerajaan Malaysia dalam pelbagai urusan rasmi kerajaan. Ia adalah wajah Malaysia yang sebenar-benarnya yang tidak hanya terhad kepada negeri-negeri tertentu. Oleh itu, ia mestilah dipilih daripada kalangan orang yang tepat yang boleh membawa maksud-maksud cita-cita rukun negara yang kita selalu sebut, yang kita selalu ingat, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan berbagai-bagai corak. Oleh itu, sahabat-sahabat, cita-cita rukun negara ini hanya boleh dilaksanakan apabila jawatan mufti ini diberikan dalam bentuk yang lebih luas dan lebih terbuka, dan ia sangat bertepatan dengan apa yang dibawa oleh kerajaan Madani yang saya puji ini. Sahabat-sahabat, jika kita menyempitkan maksud ahli sunnah hanya kepada Al-Asy'ariyah dan hanya kepada Al-Maturidiyah, ia bukanlah amalan yang pernah didengari dan menjadi ketetapan kerajaan Malaysia sebelum ini.